ada banyak masalah, pinggul anda terlalu besar, peha anda pula banyak lemak, try buat 4 senaman ni. Garanti boleh bantu bentukkan peha dan pinggul anda jadi lebih cantik sebelum hari raya ni. First, we're gonna do squat. Dah tolak ke atas, relax, pinggul tolak ke belakang, turun bawah, sama level dengan lutut, bangun balik. 1, perlahan-lahan je. 2, 3. Nah, sebenarnya tak ada senaman yang boleh kecilkan badan, tapi ada banyak senaman yang boleh bentuk dan cantikkan badan anda. Nak cantik sebelum hari raya ni, follow saya. Sebab setiap hari saya selalu kongsikan tips senaman yang mudah yang semua orang boleh buat. Hurrah. Next one kita akan buat kata silang lunges. Kaki sama lebar dengan bahu, silang ke kiri, turun bawah, rasa kat glutes dengan quadricep, bangun balik. 1. Kiri pun benda yang sama. 2. Perlahan-lahan je. 3 lagi. 4. Perlahan-lahan, relax. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Next one kita akan buat sumo squat pula. Tapi sentuh lantai, floor touch. Turun bawah. 1. Relax. 2. 3. Rasa kat adapter tu. 4. Rasa dalam ni. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Next one, kick back pula. Relax, tangan buka luas sikit, kaki buka luas. Tolak ke atas kaki tu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Relax. Rasa kat pinggul peha semua. Lihat 30 saat, 60 saat. Lepas tu sambung set kedua pula. Buat sebanyak yang boleh dan buat seagresif yang boleh. Kalau tak mampu, buat perlahan-lahan je. Dan follow saya sebab setiap hari saya selalu kongsikan tips senaman dan pemakaian mudah yang semua orang boleh buat. Lagi-lagi bagi yang sibuk bekerja tu. Dan kalau nak cantikkan badan sebelum raya, memang anda wajib follow saya.